Semalam semasa Perdana Menteri menjawab pertanyaan lisan Yang Berhormat Sikh berkenaan perjanjian AD atau dikenali ramai sebagai perjanjian Anwar Trump, Perdana Menteri menjawab dua perkara penting. Pertama, bahawa perjanjian tersebut belum dimuktamadkan. Ini berita baik. Peliknya, semasa Yang Berhormat Datuk Rasul meminta melalui peguam beliau, Tuan Kartik Shan, persoalan yang sama sebelum kes difailkan di mahkamah, Perdana Menteri tidak ingin menjawab soalan tersebut. Tetapi sekarang dah masuk kes di mahkamah, nampaknya Perdana Menteri sudah panik. Perdana Menteri menyatakan dalam mesyuarat jemaah menteri yang akan juga dikupas oleh menteri yang berkenaan, itu akan dijelaskan apakah apa-apa usul pembaikan atau penyesuaian atau penjelasan. baru sekarang nak kupas isu ini dalam mesyuarat jemaah menteri. Mengapa perjanjian penting seperti ini tidak diberikan perhatian sebelum ini? Jadi adakah ini bermakna sebelum ini perkara ini tidak dibincangkan di mesyuarat jemaah menteri? Adakah betul tanggapan umum bahawa Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Trump secara bersendirian tanpa merujuk kepada Kabinet? Yang lebih membimbangkan kita ialah Perdana Menteri menyatakan bahawa jaminan mulut yang diberikan oleh Wakil Perdagangan Amerika berkenaan kedaulatan ekonomi tidak boleh diterima. Beliau kata Itu jaminan daripada USTR, United States Trade Representative dengan menteri. Tapi kita fikirkan sekarang cukup, tetapi lebih baik kalau jaminan itu tertulis. Itu hal-hal yang sedang dilakukan sebelum kita muktamadkan. sebagai Perdana Menteri, beliau harus bertindak dengan penuh tanggungjawab. Beliau dilantik sebagai Perdana Menteri bagi mempertahankan kedaulatan negara. Jadi kalau jaminan ekonomi atau kedaulatan negara belum diberikan oleh Amerika, mengapa pula beliau tergopoh gapah menandatangani perjanjian dengan Trump pada 26 hari bulan Oktober tahun lalu? Bukankah menjadi tanggungjawab beliau untuk memastikan semua klausa dan terma yang ditandatangani memenuhi kepentingan dan kedaulatan negara? Kalau dah tanda tangan, kemudian baru nak bincang untuk jaminan kedaulatan negara atau kedaulatan ekonomi, itu adalah suatu perbuatan yang mengkhianati kepercayaan dan mandat rakyat Malaysia terhadap beliau. Mana ada orang biasa tanda tangan kontrak, kemudian baru nak sahkan atau nak tukar terma-terma perjanjian. Nampaknya sekarang Perdana Menteri sudah mula kelang kabut apabila Yang Berhormat Ulu Terengganu Datuk Rasul bersama 4 lagi ahli parlimen, iaitu ahli parlimen Greek, Pendang, Masjid Tanah dan Rompin, memfailkan tindakan di mahkamah, meminta mahkamah membatalkan perjanjian Trump kerana perjanjian tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri tanpa mengikut peruntukan perlembagaan bagi Malaysia membuat apa-apa perjanjian.